Hello guys, bersama saya lagi ya kan. Kali ni kita rekod lambat sikit, lambat. Terbuatkan ya kan. Batang. Mampus. Kita main relax kan santai je malam ni. Kita jangan kasih orang tekan kita. Kalau ngelag pula. Tapi tak apa sikit. Orang saya ni jenis tak relax. Kalau kalah sekejap tak dia. Saya ajak kawan seorang ni dia tak relax. Main game dia mamak. Boleh lah boleh. Awet dulu. Aduh, kau pakai benda yang tak. Mengelak mengelak boleh gerak terus. Janganlah maju Aduh, anak siapa yang ajar ni? Habis ni memang kena marah pun dia. Serius aku cakap. Tadi kita main okey je Zan. Ni Natang ni dah lah ajak tim bodoh dengan aku guys. Main carut ke guys. Saya tu jom gerak. Masuk je. Natang ni menjuta melalui akan enjoy the adrenaline rush and light demi kesetiaan pada alah tidak lagi bodoh lagi kena bodoh tu jangan ni dia beli aku kat situ memang ngam lah kena flank shot habis dia kena flank shot masuk baik tu dia flank shot habis mak habis lah aduh barang tu sikit lah nampak hai wak aduh patut boleh je kaki cantik tu dapat lot pula dapat ni okey kita Cek aku lupa kalau aku lupa masuk jangan tak masuk sekejap mati dia kasih mana team ni dia kena ada team ni kalau team ramai tadi beres je boleh korang ni tak boleh okey jangan dah kill boleh bodoh orang tu mulak kena kawan ni aduh pedih pedih meledak ni pedih meledak ni tapi tak apa ada tim kita power
Tadi kita mati berapa je kan? Ni kita mati 6. 566 habis. Tak apa lah, takkan dapat kill. Korang apa? Kita pakai tank ni, kita pakai slow. Korang jangan pakai gelojoh sangat. Aduh. Dah lah lalu kat sana ni. Katanya keluar situ. Boleh dapat tadi. Boleh. Kebas je bang. Tak apa. Kita boleh kebas. Lagi kita. Ni. Atas ni kau tak nak attack ni. Let's make some noise. Push maju. Sakit ni. Boleh. Super kill. Minyak mana? Ada kat sana tu lah. Sakit juga eh. Tak apa, kita lagi lah boleh. I'm ready for another lap. Eat my exhaust. Ni lot. Boleh ke tu? Sorry, dia lambat. Okay, tangkap. Jangan langgar benda. Memang Faku Maimin ni guys. Dia langgar benda ni guys. Okey, mana Alpha-nya? Aduh, Alpha ni. Jangan lambat boleh tak? Nyawa aku tinggal sikit separuh je ni. Jangan main ketum-ketum. Aduh. Aduh. Masuk guys. Tak apa. Masuk. Masuk je guys. Lagi boleh masuk. 3 kill. Minyak. Tak ada sawit. Sawit tu dia ada kat sana. Sawit. Jangan apa. Bagus tu. Macam ni lah je. Nah. Boleh kita boleh main. Nak apa? Tak dapat boleh menang ni. Kita kena yakin guys. Yakin diri kalau kita boleh menang. Alhamdulillah kita boleh menang. Kita just main slow. Saya tahu lah saya tak main game. Jangan tamak amat. Waduh mak kau sakit tu. Weh. Aku apa? Tak tahu lah aku nge-lag macam tu lah. Tak apa. Jangan paksa sangat boleh menang. Boleh. Push saja. Push dia. Yes guys. Yes, alhamdulillah. So guys, game kita memang ni lah, memang top player lah ni. Top player. Okay, 100 bonus boleh. Yes, top bonus. MVP dia kepada musuh ataupun enemy lah Korang boleh cuba lagi. Korang boleh cuba Korang jangan putus asa. Memang boleh punya. Siapa nak join boleh join. Boleh komen di bawah. Kita boleh main sama-sama. Tapi kita tak pasti boleh menang ke atau tidak. Kalau boleh menang, Masya Allah, alhamdulillah kita menang Okay guys, tengok shit. Mana yang coklat tadi? Ni tak apa, yang coklat ni kita boleh cuba lagi. Guys. Risau guys.
hidup ni ada Fighting in banyak the water is like cabaran, natural banyak strength ni kan training. guys eh. Saya pun pernah kalah guys. Saya pun pernah kalah. Kau tengok. AFK sebab pergi keluar main lah. Tengok. Tengok saya pun kalah ni guys. Saya dapat coklat mula silver Tapi still boleh ni guys. Still dapat sawis. Dan guys still cuba guys. Jangan putus asa. Kalau kau nak lagi real, tengok live Solos. Dia main game, korang hafal barang dia. Korang hafal cara teknik dia main macam mana. Kalau korang dapat tu yang bagus lah tu. Korang tiru je teknik dia. Dia memang pro lah. Dia banyak benda dia tahu. Kau boleh tengok live dia guys. Kau boleh tengok live dia. Jadi kau boleh tengok live mana-mana streamer, Piak ke, penjahat ke, yang mana-mana ke, Sofian apa benda lah. Kau boleh je tengok mana-mana. Semua pro. Semua pro guys. Semua pro. Betul-betul aku cakap semua pro. Korang kalah ni, korang kalah sekejap je. Dan nanti bila korang comeback, memang comeback betul-betul lah. Bagus. Mula-mula je dia rasa kalah guys. Tapi boleh menang guys. Baca lah, terus menang. Okeylah guys, video kita sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Assalamualaikum lagi sekali guys.